Hanya saya nak kongsikan macam mana cara paling mudah untuk kita konsisten menyimpan supaya dapat ke emas fizikal pertama 20 gram ini. So tuan-puan yang belum lagi tahu, tengok video ni sampai habis. Like dan subscribe untuk rujukan pada masa akan datang. So tuan-puan yang ada 20 gram emas ni, tuan-puan ada sekitar lebih daripada RM14,000 dalam simpanan emas tuan-puan. So banyak kita boleh gunakan dengan RM14,000 ni. Kita boleh jadikan sebagai simpanan kecemasan, nak jadikan sebagai simpanan pada masa depan pun boleh. So untuk cara dia tuan-puan, yang pertama tuan-puan perlu daftar akaun emas dahulu. Jangan risau daftar percuma sahaja dan terus aktifkan akaun dengan buat simpanan emas RM100. Yang kedua, tuan-puan perlu konsisten saja simpan sekurang-kurangnya 2 gram setiap bulan. Yang ketiga, lepas tuan-puan konsisten setiap bulan simpan 2 gram, pada hujung tahun tuan-puan akan ada sekitar 24 gram emas. So apabila dah cukup 24 gram emas dalam akaun emas tersebut, tuan-puan boleh saja fizikalkan emas untuk pegang emas tersebut dekat tangan, ataupun tuan-puan nak terus jual dari akaun emas untuk dapatkan duit cash supaya tuan-puan boleh capai matlamat tuan-puan pun boleh, tak ada masalah. So tuan-puan yang belum lagi ada akaun emas, macam mana nak mula simpan emas tu, senang je, boleh rujuk kepada pin video saya untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun emas dengan lagi mudah. Atau ada persoalan tanya, boleh terus kontak saya untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun emas dengan lagi mudah.